hip hop ni apa nama? Yang pedal pop. Pedal pop kan namanya? Kau ingat tak macam nak nyanyi lagu pedal pop? Sekejap. Sebelum kita tanya orang, dia tengok. Dia tahu tak? Pedal pop tu apa? Tahu aiskrim. Yelah, dah cakap. Okay, so apa pengalaman bila you kecil, ada tak lagu pedal pop tu? Pedal pop. Wow, dia ingat. Pedal pop. Tu. Apa lagi? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ada super duper yummy. Ingat sebab dulu Super yummy. kalau I dapat grade yang baik, so memang dulu kita tak ada nak pergi kedai beli, so akan ada yang pakcik dekat depan naik motor, ada pakcik je main lagu tu kuat-kuat. Tu kalau I dapat grade yang baik, memang akan beli. Dia macam Rainbow main pedal pop. Saya ingat dulu 60 sen. Sekarang saya dijumpa kat luar RM3, RM3.50. Yelah, time tu zaman bila? Tak adalah, saya tak adalah tua sangat. Ingat tu Tak. Saya forever young. Ada tua dah. Bella 31 tahun ni. 31. Tua dah. Tapi saiz kasut macam 13 tahun. Tak, tadi Bella actually dia dalam proses nak menjual. Apa dia cakap? Dia nak menjual pre-love. Namanya pre-love. Jual barang-barang dia. Tapi saya kesiankan sebab bayangkan barang-barangnya adalah barang mahal, Masya Allah. Kenapa? Tak apa, kita tak kasih lecture kat sini. Barang mahal, tapi siapa nak beli? Sebab saiznya 3.5. Kecuali kalau ada ibu bapa yang kaya raya ni nak beli untuk anak dia orang umur 12-13 tahun. Itulah, Bella pernah buat pre-love kat Singapore. Lepas tu baju-baju tak habis, kena bawa balik ke KL sebab baju semua saiz kecil, XXS. Macam I dengar bila you nak beli bila you nak beli basikal pun masa tu dah macam tak ada. Bukan setakat tak ada stok, factory kilang pun dah tak boleh. Tak ada saiz. Seriously? I dengar lah. Ada nak jadikan bahan lah tu. Dia kena saiz 34 sih. Hai, wow. Saiz? Orang tu saiz 34. Ni salah. Saya nak betulkan. Dia bukan saiz 34. Saiz kasut 3.5, bukan 35, bukan 34, kawan-kawan. Kita perlu betulkan fakta supaya orang tahu. YB suka nyakat Bella. Ya, betul. Betul. Kalau kita tak nyakat, dia itulah. Takkan nak sedih-sedih. Tak. Orang kata Bella cerita tak. Kalau rasa macam nak sedih-sedih, nak feeling-feeling, dengar lagu Bella. Lebih indah berpisah. Betul. Nak fun-fun, dengar lagu saya, lebih indah bersama. Dah ada single baru single baru. Bila first time jumpa, dah pernah cakap dah tu. Pernah jumpa tu, first time tu. Apa? Orang kata bila first time jumpa. Dah pernah cerita masa Bella buat live dulu kan, dekat radio. Dulu mungkin nak jadi DJ radio ke, betul tahu kenapa jumpa dekat saya, betul tahu. Di interview ni tempat artis ni macam tu. Macam asal apa YB Sadik kat sini? Sesat ke YB lah macam tu sebenarnya nak tanya. Terus main phone. Bella dengan phone berpisah tiada. Cuy tahu berapa your screen time setiap minggu? 3. Memang tak percaya. 3 apa? 3 hours dalam seminggu tu, memang tak percaya lah. Tawau di mana? So, you bawa balik dari Tawau kan? How was your trip to Sabah? Syok gila. Makan. Terus cakap Sabah. So, pergi Sabah makan je? Kerja tak ada? Ada kerja lah. Sampai pergi Bella je ulang alik Sabah KL ni macam kita pergi daripada PJ ke Gombak tu. Sehari tu je naik flight 2 kali. Esok pergi balik, kembali semula. Okay, orang tanya YB ada bau yang sweet tak? Bau yang sweet? Ada kat sebelah saya. Rosya kita. Yang mana? Mana yang sweet? Rasa semua sweet tak? Rasa yang, depends lah. To me, kalau for ladies, it should be this one lah. Sebab Bella suka lah, tu je lah. Saya ni Bella mention. Okay, jap. Diorang nak mention semua body mist ni. Ada kan semua ni kat beg kuning? Semua ada? Okay. Dan boleh. Yang tengah pintu. Okay. Mana? Cotton Cloud ni sebenarnya wangi. Masa Bella photoshoot masa tu, Bella ada try. But which one is your favourite one? So this for ladies kan? Tapi to be honest, ni jawapan jujur lah. Tim Dolce Vita tak suka. Saya rasa kalau laki perempuan boleh je pilih daripada
ada 6 ni boleh guna. Sunset tak ingat lah. Macam this one, dia kata untuk lelaki. I rasa it fits for women as well. Betul, sebab I ada pakai tu. Ya, tengok. So Bella dah pecah rahsia. So kalau you pakai ni jadi lelaki lah, tak kan? Boleh lah bro. Orang kena friendzone, ni kena brozone lagi. Ya. Tapi it smells so nice. Bella dia sore throat. Lepas tu bila saya suruh dia minum air, dia tak nak minum air. Kau nak tengok tak apa botol air Bella? Botol air dia kecil, sangat kecil. I don't even think that's 100 milliliters lah. Tapi yang penting I minum air kan? Betul tak? Betul. Tapi kalau minum air sikit tak cukup pun dia tak cukup lah Bella. Bebel dah. Ya. Aku tak ya. Bebel just macam Aiden. Aiden smart dan talented. Aiden dah boleh lari 5 km. Bella kena catch up. Cik Bella boleh. Bella lari steady. Actually Bella dia sprinter tau. Dia boleh lari laju. Dia masih tengah nak bina masih nak bina stamina. Betul. Tapi sprinting she's like fast. Aku tak tahu macam mana. Macam kaki macam tapi laju. So Bella sebenarnya tak sabar macam nak lari sama-sama dengan Aiden sekali. Tapi kan dia sekolah setiap hari, so tunggulah weekend. Tapi usually weekend Bella pula outstation. Tak apa, mencari rezeki halal untuk keluarga. Betul. Ya. Okay. Kenapa Bella cuba tanya? Okay. Ara nak jogging. Ara dia macam dia ikut mood dia. Dia tak boleh. Kalau dia rasa nak jogging, dia jogging macam tu. So Ara biarkan dulu. Aiden lah bila nak train dia, mana dia boleh join larian ke apa benda kan. Dan order thank you. Ya betul. Nampak. Lelaki dan ni pun boleh. Tak boleh ni orang takkan faham. Tapi tak apalah. So kita tak boleh promote kat sana benda tu. Dekat Sabah dia minum air putih lah YB. Terima kasih korang. Terima kasih kerana melaporkan. Ya. Tak, dia boleh je. Kalau macam bila banyak bersenam, dia minum air putih je tak mencukupi. Dia perlu minum air isotonik atau air bergula. Okay, sekarang boleh faham kenapa you tak boleh baca semua soalan lah. Kan? Lepas tu dengan confidentnya, tak baik tau, you kena baca semua orang punya tau. Tak lah, kita baca. Tapi kita jawab dalam hati. Jawab dalam hati. Okay, kita orang jawab tau, serius. Tapi dalam hati. Okay. Thank you. Okay, kurang makin teruk. Okay, sekejap. Sekarang nak share pasal portion kat depan ni. So, sekarang ni Bella nak mempermudahkan sebab Bella percaya korang ni ada yang dah berkahwin, ada pasangan. Macam better. So, yang single, you selalu miss out yang single? Yang single, bila beli ni dia tak akan jadi single lah. Terus, korang solat istikharah dapat pasangan terus, insyaAllah. Simpan lah. Yang tu. Lepas tu korang dapat ni. First 500. Nampak? Dia dah buka spek. Dia rasa macam, okay tak payahlah baca macam tu. Baca. Ya ke? Wabi boleh cakap sabar tak? Okay. Sikit-sikit boleh lah. Ya, kena banyak lagi belajar daripada Bella. Betul lah Bella ni penyabar kan? Actually betul. Dia memang penyabar. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jirus. Betul. Mana satu yang sangat wangi? Macam semua tu. Semua ni. Ya, tapi I think our personal preference, kalau you, kalau lelaki yang ni kan. Betul. Ya. And then Trust for women me, will be pasal this korang one. boleh bagi feedback nanti. Bila nak naik Gunung Kinabalu lagi? Itu. Ya, actually I miss going up Kinabalu. Cantik. Tapi I nak nasi. Bella bila dia naik Gunung Kinabalu, bila dia dihidangkan dengan sandwich, dia sangat kecewa. Muka macam nak menangis. Dia nak makan nasi kosong. Sudah pisang.
Tu bila saya kasih dia pisang, dia ingat saya layan dia sikit monyet. Tak masuk akal. Padahal pisang tu is energy food tau. I tak pernah tengok orang lari marathon tengah-tengah je makan nasi lemak. Dia memang kasih pisang. So, adakah kita melayan orang seperti monyet bila kita kasih dia pisang? Tak. Tahan berapa lama, Miss? Miss, I think is about 6 jam kan? 6. Miss 6. 5 to 6 hours. Tapi kalau 5 to 6 hours, kata guna untuk tidur, takkanlah tidur 6 jam lah. Ke dia kena bangun, pakai tidur balik? Tak. Tidaklah. Memang ada kata 6, tapi pakai je lah. Nanti kalau bangun, pakai je lah lagi. Tak adalah you nak kira, okay, pakai perfume, sudah tak timer. Tak adalah. Dulu YB jawab sabar. Cuba je cakap sabar, orang bilang. Cakap sabar. Tak, bang. Maksudnya cakap begini. Boleh lah, sikit-sikit tak apa. Cuba Cakap. Macam mana? Ini. Dua sudah bagi jawapan. Bau-bau fruit adakah? Ini baik nombor berapa? Yang salah Nombor kau ni 1. nombor 1 Nombor Nombor 1. Ya. Siapa yang tanya tadi? Nak tidurlah. Letihlah senyum. Jawab dengan penuh kesabaran. Naik kena. Okey. Yang ya. Bilang nyanyi lagu baru sikit. Okey, boleh? Lagu lebih dah berpisah. Terimalah. Oh, dah nak nyanyi. Okey. Saya keluar frame. Fokuslah. Keluar frame? Tak payahlah. Aku sudah tak mau bicara. Aku sudah dibuat tersiksa. Untuk apa ku pertahankan seakan tiada. Tapi kenapa guna perkataan indah berpisah? Sebab selepas I lalui apa yang I dah pernah lalui, I dah pelajari, dan rupanya kadang-kadang perpisahan itu tidak semestinya menyakitkan. Wow, very positive. Tapi kalau dia menyakitkan? Kalau menyakitkan, kita sembuh kan? Wah. Okay. Macam mana nak sembuh? Kena jumpa orang yang tepat, insyaAllah. Okay? Indah berpisah ya. Macam betul lah, very positive. Macam kalau korang kenal Bella, she's a very positive person. Yeah. Thank you. Means a lot. Thank you. Okay. Tukar lirik jadi lebih indah bersama. Lebih indah bersama. Boleh. Macam mana boleh? Macam mana? Boleh. Okay, bro. Jumpa awak lagi. Okay. Perfume lelaki. Inilah yang 3 ni. Ini makan seorang ni. Nak? Janganlah ni makan. Kesian dia. Ya. Bella suka makan nasi lemak lewat malam. Macam mana kalau lepas ni nak? Okey, tak apa. Baby, cuba nyanyi Semerah Padi. Macam mana korang boleh tahu? Baguslah. Korang memang tahu lagu favourite saya. Dia tak ada lagu favourite yang macam lagu-lagu yang didengar pun macam daripada Mi. Satu lagu Sempurna, satu lagu Larut. Mungkin aku lagu hijau tu tak. Dia maksudnya lagu cinta. Oh, okey, lagu cinta. Dia tak lagu cinta. Apa lagi satu alternatif kataan lagu cinta you kata? Macam lagu you adalah lagu apa? Apa jenis tu? Bukan lagu cinta. Lagu sedih-sedih. Daripada terma yang you gunakan untuk lagu sedih tu. Galau. Galau. Lagu galau. Kenapa galau? Galau tu macam broken lah kan? Lagu cinta. So you broken lah? Broken? Tak. Macam banyak lagu galau. You rasa broken ke? Tak. Macam banyak lagu galau. Sebab memang suka dengar. Okey. Penyanyi ni, kita mendengar tapi tak bermakna kita ni tengah sedih. Kita just appreciate the music, the vocal
and the lyrics as well. Fair enough. Yeah, she's very focused on the lyrics. Saya Betul. ingat irama dia. Betul. Okey lah. Ingat lirik dia, ingat melody. Bagus lah. Melody irama pula. Melody. Yeah. Lagu apa lagi ni tau? Actually suka satu lagu ni, This I Promise You. Dancing. Dancing. Lagu Mentera Sembilan Padi dah start kat kepala pula. Aduh. Bella minat lagu tradisional tak? Sangat minat. Oh, Bella power bila nyanyi lagu apa? Datuk Sri Siti. Kundi-kundi, kan? Tak adalah power. Power, memang power. Saya pernah dengar. Bella ni kalau pergi karaoke, kalau dia nyanyi, orang yang datang selepas tu rasa tidur je lah. Bella akan ke Labuan. Betul Bella akan ke Labuan minggu ni, insyaAllah. Bagus lah Bella. Puji terus. Itulah janganlah puji yang lebih-lebih. Semua tak payah Puji puji. salah. Jadi dia puji salah. Tak salah. Tapi mesti orang kata macam, iyalah tu macam overclaim sangat. Benda-benda ni. Apa yang overclaim? Tak tahu lah. You can sing lah. Really? Kenapa hero music video tak ambil YB? Saya ada jawapan. Biar saya jawab. Sebab music video lagu lebih nak berpisah. Hero dalam tu dia curang. Itu hero? Dalam Mana boleh hero kalau macam tu? Endaklah. Maksudnya lead dalam music video tu. Hero tiada dalam music video tu. Hero nanti lagu yang seterusnya. Ada. Okay? Lagu apa? Lagu apa seterusnya? Lagu yang you cakap I buat lagu untuk you lah. Ni pandai-pandai je ni. Ya. Pandai-pandai je ni. Lagu apa nama lagu tu? Apa nama lagu tu? Boleh ke kongsi tajuk dia tak? Mana tahu, I tengah tanya dengan jujur ikhlas. Okay, jangan sebab I tanya it will get into trouble. I tanya baik-baik Boleh ke ni lah tak boleh kan? I tak boleh share lah tajuk lagu, tapi tajuk lagu, okay boleh bagi hint tajuk lagu dia ada kena-mengena dengan ucapan YB pada masa Primavera punya meet and greet. Okay dah. Banyak tu I cakap masa meet and greet tu. Adalah. Ada cakap saya pilihan nombor 4. Takkanlah lagu. Takkanlah tajuk lagu I pilihan nombor 4. Permulaan dan pengakhiran. Okay, itu nanti. Soon insyaAllah. Oh my god, I really can't wait to share that. Sekarang kita fokus dengan lebih dah berpisah dulu, okay? Yang penting pengakhir. Panjang sangat yang tu. Korang ni, kelakar lah diorang ni kan? I know right? Itu panjang sangat tajuk lagu macam tu tak boleh. Yang penting perakhiran panjang now. Okay, orang tanya kenapa tak ada set botol merah dan putih. Sebab itu dua-dua perempuan. Apa kata korang beli 2 set? Kenapa tak ada? Kita kena faham di dunia ni bukan semua orang dah berkahwin atau berpasangan. Kalau yang bagi bawa beli popcorn dia nak makan manis. Terima kasih. Itu jawapan yang tepat sekali. Saya esok pagi akan mula bersenam pada pukul 6.15 pagi. Belum pergi kerja. So, kalau makan makanan macam ni, memang tak tidur lah sebab dia bergula. So, tak tidur lah ni? Kau semua. Ya, biar datang Labuan. Nanti Bella poster, okay? Kalau kau nak tahu kat mana. Muka YB tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab ada gift tu. Ni ke? Mana gift? Oh, macam orang letak gift-gift tu. Bau manis yang ni. Beg nombor 1. Dan di blend. Jangan sweet sangat. Jangan jarang. YB kan gula untuk Bella. Takkanlah saya penyebab Bella ada diabetes. Cukup-cukup lah. Ya, ramai orang Malaysia ada diabetes.
Saya tak nak orang duduk di sebelah saya ada diabetes. Biarlah masam tetapi je tu. Masam Orang kata kita macam Nobita dan Shizuka. Oh. Nobita suka. Saya mesti Nobita sebab kacamata. Lindung kau chill lah bro. Iron Man. Oh, tak nak lagu Iron Man. Korang. Bella kena janji ke nak nyanyi lagu Iron Man? Seriously? Nanti kita yang kena balik tahu lirik dia Iron Man. Dia dah tak ada penyanyi buat masa sekarang, tapi korang boleh dengar lagu tu. Sedap lagu tu. Okay? Habis tu Habis tu takkanlah YB pula yang suka. Dah lama tak tengok tu semua. Aku cinta kamu lagu apa? Hampir ke situ. Dia kena ada rakan duet. So duet dengan YB ke apa? Janganlah. Kesian daripada lagu tu sedap terus saya nyanyi rosak. Ya, macam tu. Okey. Apa perbezaan you? Salah abah lagi ni, ya Allah. Apa perbezaan you dengan cicak? Dengan cicak? Ada banyak sangat perbezaan. Apalah? Cicak cepat mati. Dia takut confrontation. Satu je. Tak, okey, sorry. Ni mesti jawapan yang macam tak masuk akal. Kejap. Apa beza I dengan cicak? Cicak. Tak boleh. You cannot. Tak, I nak tengok kalau ChatGPT boleh kasih jawapan tepat tak? Tak boleh. You jawab dulu baru you buka nanti. Apa beza I dengan cicak? Ada jawapan bocor tak? Jangan, tak ada. Cicak. Dia macam cicak. Dia boleh cak. Apa okey? Apa jawapannya? Tak tahu. Okey. Cicak melekat kat dinding. YB melekat di hati. Nampak tak? Saya fikir panjang macam mana. Sekejap. Nak tengok kalau ChatGPT tak jawapannya tepat. Dekat di hati Tu nampak macam kolesterol lah. Sekejap. Apa tak boleh kata apa beza? Apa beza you dengan cicak? Apa beza you dengan cicak? Nak tanya. Bella ni Tadi kan Bella ceritakan sedikit yang apa? Dolce ni untuk Playboy rasa dia pernah ada versi wanita. Mana versi wanita punya? Ayat-ayat Bella guna I tak pernah dengar. Jawapan dia pun tak masuk. Ada lah. Cicak lekat kat dinding, saya lekat dah hati awak. Kau impresif. Dah mula dah. Jangan komen, sweetnya tak nak kerja lah esok. Kerja hidup ni kita perlu sentiasa produktif. Baiklah. Ya. Tapi yalah, apa kalau sakit apa saya faham lah je. Tiba-tiba. Ya. Lagu Destinasi Cinta. You tahu tak, baru-baru ni ada nyanyi lagu tu. Sebab you cakap, janganlah nyanyi lagu sedih. So nyanyi lagu tu masa show, Destinasi Cinta. Ya ke? Show mana satu kat Sabah? Dekat Tawau. Okey. Saya dengar. Lagu Datuk Siti. Lagu Tok T. Lagu Moana. Tengok, Moana tahu dah. Moana. Make way. Lagu yang dengar semua aku pelik-pelik. Nasib baik dia tak pelik. Betul. Nasib baik YB tak pelik. Betul. Kalau pelik mungkin Bella tak ada kat sebelah YB. Besok aku MC. Janganlah. Abang Pali. Ya Allah, Abang Pali. Yang Pali mana? Kenal suara Abang Pali ke? Tak tahu sama ke tak? Tak, yang ni my director. Oh, okay. Can you just say hi to him? Hello Abang Pali. Pali Yahya. Pali Yahya. Director yang mana satu? Masa I shoot tajuk cerita tu apa ni?
Nil? Tengok Abang Fadli je lupa. Satu hari nanti. One of the best director. Lag? Janganlah. Sikit. Orang tanya lipstick Bella ada lagi ke tak? A few. Ada. Kita ada. Kat pasal seorang ni. Ibi balas tapi kat line. Betul juga. Tak ada pick up line. Nampak tak saya ni orang yang tidak ada pick up line. Saya baik-baik saja. Saya nak cakap tak baik lah. Tak lah, macam ni tapi versi. Bukan orang yang kenal ni daripada sekolah orang tahu. Ya betul. Habis yang tak lepas ni Bella marah saya. Bukan macam tu tau. Itulah wanita. Bila dia when we joke on them, memang tak boleh. Dia joke on us semua boleh. Kalau lelaki kena terima saja. Nyanyi Destinasi Cinta. Nanti Bella nyanyi, okey? Orang dah tidur. Betul. I think lagi 10 minutes. Betul? Iron Man. You nyanyi Iron Man. Orang tanya bila? Nyanyi lagu Iron Man? Bukan. You punya Iron Man tu bila? Orang tanya. World Championship pada bulan 9 di France, Nice. Tapi akan join yang dekat Langkawi juga. Langkawi bulan 11. Bella pun akan join lah Iron Man. Saya hanya jadi videographer. Tak boleh lah. You dah start lari dah. Basikal pun ada kena lah. Bella dah boleh berenang dah. Ke masih jadi duyung yang tak boleh berenang? Saya duyung Shopee. Duyung Shopee. Tapi Bella ni apa dia meletakkan fokus dia mesti boleh buat. InsyaAllah. That's why she's very impressive. Di mana ada kemahuan, di situ ada. Atau you nak cakap bukan jalan kan? Tak tahu tak nak jawab. Dia tak jalan. Sebab bila cakap jalan, you akan cakap benda lain. Di mana ada kemahuan, di situ ada. Jalan. Ada Sadiq. Agak dah. Nak cakap highway, tiba-tiba tak apalah highway tu macam Ejek sampai masuk toilet Ejek. Okay. Body Miss favorite Bella yang mana? Bella boleh cakap yang ni. Yang bubblegum lah. Bukan. Sunset Kisses, yes. Bagi pernah pergi Sawaring. Apa tu? Vitamin. Love you guys. Dah gitu. Macam mana? Boleh sekali? Benda ni. Baguslah. Ya tu lah korang ni. Video sebab semuanya wangi. Koko ni pun wangi. Love is in the air. Tak ebogami. Ush. Rasa kita dah masuk pukul 11.20 guys. Okay. Saya harap korang pun dapatlah tidur yang mencukupi. Sebelum Anne nyanyi sekali. Tengok Bella, orang memang nak Bella nyanyi. Cantik. Thank you nyanyi sekali. Boleh lagi 8 minit. 11.30 lah Anne. Yes betul 11.30. Okay. Masa kita balik jauh daripada sini. Okay. Thank you. Lagi. Destinasi Cinta. Destinasi Cinta. Boleh nyanyi sikit je, okay? Nyanyi. Macam mana? Destinasi Cinta? Betul. Wow. Tak pernah dengar. Di hati yang mana ku temu cinta terindah, kau berikan ku jawaban, tiada lagi persoalan. Sambut cintaku ini sayang, berselimutkan kasih kita, di ruang hatiku yang terpencil, mekar cinta kita yang akhir. Terima kasih. Kau tak tahu Reza dah bising sangat dah. Mau. Power lah. Okay. Ucapan terakhir. Ucapan terakhir. Ucapan terakhir apa nak cakap? Tapi kesian orang kata semua dah banyak dah habis dah. Really? Bagus lah. Waldi sayang tak kami semua? Sayang. Ini je lah yang saya reti.
Ya, dia sangat terima kasih lah. Yes. Terima kasih kepada semua. Semua yang beli perfume Ya. atau beli apa-apa saja, beli buku YP pun, thank you so much. Saya kat Sabah, ramai sangat yang ada. Ya, buat apa terkejut. Tu Bella tolong sign kan Ya, I tolong sign kan. Ni macam And Bella yang tulis buku tu. even my tak ada pun nama ke, tapi I macam bersyukur sebab korang macam okay je I sign. Sebab kalau I jadi korang, I tak nak lah. I mestilah nak orang dia. I mean nak orang dia punya sign. Astaghfirullahaladzim. Maksudnya kalau I jadi diorang, I mesti nak nak kenakan I. Tapi berjaya kan. Tengok Bella cuba hilang fokus. Baiklah kawan-kawan, kita sudah masuk ke waktu 11.25. Saya pun perlu bangun awal pagi esok. Bella pun kerja lagi esok daripada pagi ke malam. So kita tamatkan di sinilah. Betul. Bella pun dah nyanyi. Betul. Thank you so much. Tapi thank you very much for staying with us for close to 1 hour and a half. Dan insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah. Ya. Tapi sesi depan ni, minggu lepas Bella bawa gitar. So depan ni nak bawa apa pula? Keyboard maybe. Serius lah. You can play the keyboard? Boleh insya sikit-sikit. Saya pernah tengok Bella main piano lah. Quite impressive. Keyboard dengan piano dia bawa the same ke lain? Lainlah keyboard. Kita boleh tune-tune ni sikit lah. Piano tak boleh. Okay? Bella bawa keyboard, saya bawa ni lah apa basikal. Apa yang kat sekolah dulu kita guna? Tak, flute. Seruling apa? Flute lah. Bukan. Recorder. Saya bawa recorder. Lagu apa? Ulat mayam. Ulat mayam. Apa? Ulat mayam. Ulat mayam. Okey korang. Okey, orang kata baby, bawa lah kompang. Kompang is okey, ada harapan lah. Sebab dia macam tengah lempang orang. Tak suka tau violence ni. Okay, good. Alhamdulillah. That's one thing about dia tak suka apa benda yang benda kasar-kasar. Bagus. Okay. Thank you very much everyone. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dah lupakan. Bye. Terima kasih sebab korang stay dengan kita dah lewat dah. Korang kena tidur, rehat semua. Same goes to you. Thank you sebab teman I. Terima kasih. Sama-sama. Okay, terima kasih juga. So, Assalamualaikum. Dapatkan Dolce.